Kenapa tanah strategik bernilai hampir 2 bilion ringgit di Bandar Malaysia sanggup diikat sehingga 30 tahun tetapi pulangan tahunan kepada kerajaan tidak sampai 0.8% daripada nilai tanah? Ini bukan tanah tepi hutan. Ini 75 ekar tanah strategik di tengah Kuala Lumpur. Berhampiran 2 stesen MRT dan cuma 1-2 stesen daripada Bukit Bintang serta TRX. Berdasarkan nilai keseluruhan 486 ekar Bandar Malaysia, sekitar 12 bilion ringgit. Nilai 75 ekar ini dianggarkan sekitar 1.85 bilion ringgit. Tetapi pada 1 November 2023, Kerajaan Madani melalui Kementerian Kewangan telah menandatangani perjanjian untuk menyewakan tanah ini kepada syarikat Singapura Sim Leisure Group sehingga 15 tambah 15 tahun. Bagaimana terma sewanya? Minimum 3 juta ringgit setahun termasuk cukai taksiran dan cukai tanah atau 5% daripada hasil kasar projek selepas beroperasi, mana-mana yang lebih tinggi. 3 juta ringgit setahun untuk 75 ekar bermaksud sewa bulanan sekitar 7.65 sen sekaki persegi. Ini kadang langsung tak masuk akal untuk tanah komersial strategik di Kuala Lumpur. Lebih pelik, 18 bulan pertama diberi percuma sebagai tempoh bebas sewa. Maksudnya tanah sudah dikunci untuk projek itu tetapi Bandar Malaysia tidak menerima sewa. Kalau ikut unjuran Sim Leisure sendiri, tahun pertama operasi dijangka menjana 68.8 juta ringgit. Bahagian Bandar Malaysia melalui 5% hasil kasar. Berapa? Lebih kurang 3.4 juta ringgit saja. Ini bersamaan pulangan hanya sekitar 0.19% daripada nilai tanah. Pada tahun ke-30, hasil dijangka meningkat kepada 283 juta ringgit. Berapa yang bahagian Bandar Malaysia dapat? Sekitar 14 juta saja. Itu pun hanya sekitar 0.76% daripada nilai tanah. Tidak sampai 0.8% setahun, bayangkan. Malah, kadar 5% hasil kasar ini lebih rendah daripada kadar SST 8%. Sebab itu, tidak hairan kerajaan akhirnya membatalkan perjanjian ini. Tetapi pembatalan itu juga menyebabkan pampasan 46.6 juta ringgit perlu dibayar hanya setahun selepas perjanjian ditandatangani. Jadi persoalannya jelas, siapa yang merundingkan perjanjian ini? Siapa yang meluluskan terma sebegini? Kenapa tanah hampir 2 bilion ringgit ini diberi pulangan begitu kecil? Dan kenapa akhirnya rakyat Malaysia pula perlu menanggung pampasan 46.67 juta ringgit akibat keputusan Kerajaan Madani sendiri? Ibaratnya, untung syarikat Singapura sapu. Rugi rakyat Malaysia tanggung. Ini bukan urusan kecil. Ini keputusan Kementerian Kewangan dan ia wajib disiasat.